setia. Macam hujan ni. Sudah sangatkan suara aku. Kena cepat balik. Tolong. Okey, share. Buat apa hujan-hujan ni? Sinar lah tanya dia. Ya Allah, main hujan ke budak ni? Takkanlah tak ada arah tuju dia ni. Pasal nanti tu. Masalah? Tolong hujan. Habis aku basah nanti mana aku berteduh ni? Duduk sini lah. Share. Ha? Apa ni? Kenapa duk buat hujan-hujan ni? Buat apa kamu duduk sini? Broken ke? Hujan ni broken ke? Tapi hujan ni buat apa duduk sini? Hujan ni. Demai nanti nak buat konten ni kan? Dengan mak kena push. Oh. Kau tengok tudung aku ni macam mana dah? Basah puyuk dah. Shit, tengok broken. Mandi hujan kenapa? Mat, help me. Demam nanti. Dah, duk demam. Apa kecik Kelantan? Apa dah demam? Alah, hujan lebat ni. Okey, jom lari cepat. Apa lah Syed ni? Dah hujan ni. Air payung siapa ni? Mari sama tu. Oh, ada payung. Boleh pakai kita punya. Apa je? Hujan ni demam nanti. Dah. Janganlah main hujan. Kita Syed dah kuat. kerja. Syed tak pernah sakit Tak pernah sakit, tak pernah sakit. Lepas tu kalau sakit. Masuk kereta ni. Wow. Hajimah adanya. Kira drama. Hajurna tuhasa. Deja vu. Tepuh tu kan? Deja vu. Rumah sana? Alah. Masuk. Kat ni. Mau nak bawa aku ke mana ni? Di mana mu dapat aku? Aku tunggu Grab tadi aku terpaksa cancel tahu tu. Buat apa duduk sini? Bak kau duduk sini sebabnya tak tahu. Buat apa? Orang tak duduk Bapak tengah sini. hujan-hujan ni. Hujan-hujan nak tak duduk. Hujung-hujung duduk. Orang yang waras duduk hujung-hujung. Orang tak Orang waras. tak waras dia duduk rumah hujung-hujung. Orang yang broken ke. Sampai dah. Ha, botak. Oh. Macam guli. Macam telur. Apa malah nak. Astagfirullah. Jangan. Macam guli Tak, sekarang ni nak air apa ni? Kita dah sampai dah ni. Kat Zuf Coffee ni. Nak apa? Hey. Coffee, hot Aku nak coffee. tanya ni. Ni apa ni, share konten untuk healingkan share ke? Kita berdua je. Mana healing lah kat umrah itu. Syed healing on dia hujan. Coklat panas. Ya. Awak ni rekod ni? Ya. Ya. Satu. Ya. Takkan dua. Mulut ada satu je. Okey. A few moments later. Aduh. Wow. Aik, beli satu je. Tadi kata mulut ada satu. Kenapa Mat tak beli untuk Mat? Dah minum lah. Mak tak minum panas-panas. Mat tak minum panas-panas. Mak tak suka panas-panas. Mat ni baik share je beli tadi. Ni susahkan Mat je. Tak apalah, share. Is it good? Is it good or no? I don't know. I don't taste yet. Betul ke kakak? I don't taste it. Audio speaking je lah. Bismillah. Tadi panas tu. Yelah, nak hot chocolate ni. Hai. Spiderman. Gegaran weh. Nanti orang marah aku dekat komen. Apa Bashir ni? Pegang kamera. Memang dari dulu kan tak pandai pegang kamera. Siapa komen? Syir kalau asal pegang kamera memang kena cakap. Patutlah dulu. Tak lawa. Kau nak cakap aku tak cantik ke dulu? Ada kamera. Hot chocolate dah ada. Syed nak pergi mana? Syed nak balik rumah ke? Oh ni memang bang. Saya rasa
rasa Syed nak balik lah sebab Syed dah basah. Yelah, maknanya Syed basah habis dah tuduh-tuduh masih Masih dah. dah. Sanggup-sanggup masih. Mu tu masih, mu tengok kau punya baju tu. Masuk aku masih. Baju kau tebal semua serap. Masih weh hapak. Yelah, itu tutup sini. Tak boleh U-turn. Yelah, basah lah. Dah tu jaket dekat Syed, mak baju Syed. Tu pun nasib baik jumpa payung kat tepi tu tau. Okey lah. Lepas tu? Nak balik rumah? Ya. Okey lah. Mak hantar balik rumah lah. Okey. Itu je dah. Nak makan terik dah. Okey. Okey lah, bye Syed. Syed pandai sini Syed. Bye-bye. Baru Bye-bye dia Syed. ambil. Jangan pergi laju sangat Syed. Syed jangan pergi laju sangat Syed. Apa ini? Kenapa Syed rasa kot Sebab lama. Sebab kita lama tak shoot kot. Dah lama Aku kita rasa tidak ikut. berjumpa. Ya kah? Iya. Okey. Sebab lama tak jumpa ni lah tempat mak nak bawa Syed pergi healing. Oh, ya ke? Sebab Syed kan mak tahu Syed time mak dekat Mekah Syed macam ramai orang kecam sana sini apa semua. Mak ada doakan Syed tak dekat sana? Doa. Mak doa time mak peluk Multazam tu. Nak peluk Syed tak boleh. Mak peluk Alhamdulillah. Multazam time mak doa tu. Alhamdulillah, thank you. Kenapa ni? Okay, so now kita nak ke mana? Tak adalah, mak bawa Syed ke sini. Mak tahu yang Syed ni seorang yang ekstrim. Betul tak? Suka ekstrim. So, mak pun tak pernah main game benda ni. So, mak nak bawa Syed main yang Glonso yang pernah viral dulu. Yang air zup tu. Tahu sebab kan semenjak ni Syed banyak terperap dekat rumah saja. Tak burung. Kau jangan main-main. Oh, itu. Apa dia? Siapa? Abifa. Awet dia weh. Awet? Ada awet ke? Sebab apa Syed cakap tadi semenjak ni Syed macam banyak terperak dekat rumah, banyak bosan, banyak sebab tu Syed jadi lost kot kan. Kalau dulu Syed banyak shoot, Syed banyak buat aktiviti dekat luar. Syed Sure. So Syed rasa Anxiety? No. Syed tak ada anxiety. Oh ya ke? Alhamdulillah. Tak ada anxiety lagi. So Syed rasa untuk kalau kita pergi sini boleh kembalikan balik Syed yang dahulu. Ni Syed dah banyak cakap ni. Balik. Okey, jom. So, kita dah naik atas. Kita naik atas dulu, Syed. Syed ready ke, Syed? Syed ready weh. Syed dah lama tak main benda-benda macam ni tau. Syed rasa ni adalah tempat Tapi Syed sebenarnya healing. kan, mak nak jujur kat Syed. Sebenarnya mak ni gayat tau. Ha? Gayat? Ya, sebab tu lah mak selalu menjerit. Patutlah mak jerit. Bingit. Ha? So, kita nak naik lah. Mat, tingkat 2 je. Ni macam tinggi betul macam ada tingkat 50. Mak rasa kita nak tingkat 2, kita naik tangga pula. Mak tinggi takkanlah tingkat 2 je. Itulah. Tinggi pula Syed. Ni dah 2 dah ni. Hai, ni baru 1. G weh. G. Kena G dia. Oh, nampak oi boh ni. Nampak. Nampak oi boh ni. Nampak. Oh, gajak yang aku. Oh, Ya kita Allah. boleh main apa lagi tu lepas ni? Oh, boleh main satu pula. Ha. Hai, tinggi gila. Apa ni apa ni? Oh, dia punya pelampung. Kita tengok sama-sama ke? Ha? Apa dia? Dia berapa? Dia seorang Mat yang duduk dengan seorang ya? Ha? Mat cuba Mat tutup mata jap. Cuba kan. Ha? Cuba Mat depan sikit. Tak Depan tengok. lagi. Depan lagi. Cuba tengok bawah. Ibu tu lah sumpah. Syed. Ya Ya Allah takut. Kalau tadi tak apa. Mat, kalau Mat dapat sampai depan tu, Mat dapat 1000. Sumpah. 1000 Dia ada laser siap. Gila kata syok kejap aku. Kata syok Sabarlah tunggu. Hai, ni aku nak 1000 ya. 1000 ya. Betul-betul nak 1000 ya ke? Ni challenge lah untuk kita dua untuk hilangkan rasa takut. Mak tak takut? Gila, takutlah. Berdebar ya Syed. Mat ambillah tengah-tengah, jangan ambil yang tertutup. 1, 2, 3. Sumpah lah. Cepat. Aku nak jalan dari atas. Macam kalau dia pecah? Dia takut. Jangan cakap macam tu lah. Apa benda?
Okay, cuba berdiri tengah ni. Atas ni. Okay, tengok atas dulu. Lepas tu pergi sana sikit. Pergi sana sikit. Jangan duduk tengah tu. Okay, cuba tengok bawah. Kau tengok ah. Tengok bawah. Tak nak. Tengok. Mat, takut lah. Chef. Takut. Chef. Chef. Ha? Weh, sumpah tinggi. Help me. I'm scared. I don't want to die. Dia buat pada tahu, dia buat tak tahu je. Mu ni lebih belok. Tepi jalan. Ye. Jalan tengah tu kan nak. Tosi. Tokse. Okay. Perlu tahu tak? Faham tak berpeluh? P-E-R-L-U-H. Perlu. Perlu apa benda gila? Mana sekarang? Tengok laser ni. Cik, dia tembus ke tak? Mat, koyak Mat. Terbakar. Boleh tengok tu lah. Jom tengok bintang. Bintang. Jom. Boleh ada ni. Oh, catwalk. Mikroskop. Mikroskop. Apa tu? Mikroskop. Mikroorganisma ke? Bukan. Jom Mat. Mat. Okay, so kita nak tengok anak bulan. Ya Allah. Mana tahu esok ada raya haji. Kan? Tengok dia ni. Penakut lah Mat ni. You see the ni? No see. It's not true. Oh, it's not ni. Oh. Ha, I see you. In the sky. Thank you. Oh. Ada Too apa? many people up there. Yeah. Ada apa? Oh. You try. You up there like that. You see? Oh, Minilla. Blushing. Alright. Mana ada apa-apa? Nampak lah. Tu double tree. Apa ni? Sini. Nampak orang dalam bilik tu. Ngomong lu. Oh, Astagfirullah. Oh, ada. Tapi dia boleh entai orang lah. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak orang dalam hotel tu. Nampak tak? Wah, cepat. Jomlah main ni. Jom. So, Okay. kita nak bertempur dengan hujan. Hujan. Ni baju hujan. Ni apa benda ni? Apa ada banyak. Boxer. Dia bagi sekali boxer. Kenapa ni? Ini baju dia. Oh, ni baju dia. Dia akan basah ke situ. Mestilah basah. Sebab itulah dia standby ni. Mak Raya. Raya. Nak terbang jap? Terbang. Kita dah. Okey. Depan abang. Oi. Kita naik dua lah. Boleh tak? Abang jangan bagi terbang lagi bang. Saya nak ketatkan sikit. Dia laju ke? Lagi sakit. Laju sangat. Jangan sangat. Alamak. Okey, tak boleh sakit. Nampak ke Mat? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaki tu. Asal okey. Alah! Oh, tu letak. Oh, tinggi. Oh. Sikit kamera tu. Sini saya pegang. Ini tak relate lah. Takut aku. Kenapa lagi kau nak habis ni? Aku nak pergi umrah balik. Aku nak pergi umrah balik. Ada. Oh, tak ada apa je.
Dah santai Alah. dah. Santai je. Kau laju gila. Makin laju gila. Chef, gerak chef. Masya Allah makan aku tu chef. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Terbang. Terasa hati saya tertinggal lah ke atas. Weh, tengok. Okay lah, kita nak buka dulu lepas kita main next game. Mat, macam mana tadi, Mat? Sedap. Dia Tanya. marah aku pula. Nak muntah tahu tak main benda tu. Bukan selalu. Okeylah, akan selalu. Lepas tu Sekarang- nak main apa pula? Sekarang kita nak main apa? Tu kita main yang tadi kan yang ekstrim kan. Ha? Kita main yang slow lah sikit. Dia tinggi juga. Walaupun dia Oh, ini tinggi dia gaya. slow. Yang yang tu ni ke? yang ni. Okey. Kita main yang ni lah pula. Kita main yang ni pula. Jom. Pasal nak main mainan budak-budak ni. Ha? Macam tu je dia Ayun. Tengok macam tu je dia Ayun. Takut. Aku nak main yang unicorn. Saya kan suka unicorn. Pink-pink Tak nak. gitu. Tu ada. Nak apa Okey. yang orang cakap tadi tu? Yang ekstrim? Tahu glider apa tau. Ni ke? Ya ni asal. Glider. Tak apalah, kita tengok dulu. Jom. Oh, dia tunjuk kuda yang. Ha? Dia tunjuk kuda Syed. Okey, nak. Okey, sekarang dia tengah bayar. Atas ni apa minit kan? Okey. Jom. Tak juga tinggi ni. Sorry sikit. Kenapa Mat pakai Mana hoodie? tahu, ingatkan mengecek air tadi sebab tu pakai hoodie. Are you okay? Ambil gambar dulu. Oh, dia nak ambil gambar. Please wait here. Angkat aku tu. Faham? Oh, baca betul-betul. Mat kan Ni. Sila tunggu di sini. ya. Yalah, sila tunggu di sini. Jom, abang ni marah. Eh. Hai, Wan. Kita dikurung. Wow, lajunya. Wow. Dah nak sampai ke? Laju Lajunya. Ini macam 1 jam je ni. Masya Allah, lajunya, Chef. Lajunya. Wih, dah gayat, wih. Berpeluh dalam ni. Hai, aku tak adalah peluh dah. Kepala aku ni dah ada botok. Lagilah berpeluh. Chef, mak gayat macam mana ni, Chef? Wih, gayatnya. Abang, tak ada. Tapi tinggi sungguh. Dia macam berat sebelah je. Hai, Chef. Namakan Chef duduk sini, terbang mak nanti. Macam Apa nama? nama saya Sherina. Nama saya Muhammad Hidayatullah. Kalau nak panggil Hidayah Mat, pun kenapa boleh. dia macam berat sini, Mat? Chef tu berat. Weh, dia macam ni. Mak ringan je. Mana ada? Mak orang berat, mak 40 je. Ha? Sumpahlah. Ya. Bila nampak rumah-rumah orang kan, dia tu buat apa tu? Orang tengah Kenapa solat. macam lain view dia yang dari kamera korang? Tapi kalau korang nampak depan sumpah. Dia macam kita dalam apa ni? Macam penjara mana? Macam kita dalam penjara kena kurung. Oh. Dia makin berat. Berat sebelah. Tengok tu. What is this? Kau buka apa tu? Tengok berat belah sebelah. Share berat. Tak. Mak ringan je. Sanggup share yang berat. Weh. Jangan buat gila. Sabar. Nama aku Rukiah. Tapi masalahnya berat belah situ.
Weh, ini kalau orang berdua pun dah shoot pun mau TikTok pun susah weh. Macam dah sampai vibe dia. Tahu. Sebab dia punya, dah tahu apa jadi. Sebab dia tutup ni. Sebab dia ni, Dia tutup. dia Sebab dia tutup. tutup Dia guys. nampak. Kalau dah buka, angin masuk. Share okey ke? Okay. Partner dengan Mat. Okey. Ya ke? Kenapa? Okey, kenapa Share pilih Mat? Kenapa Share pilih Mat, Sedangkan ramai lagi. Kalau Share macam Share nak comeback kan. Kanda Share boleh comeback. Lukman Share boleh comeback. Okey. Irfan Share boleh Ni comeback. salah satu explain. Weh, cepat sebelum habis. Okey, Ni salah okey. satu explain. Kita detail lah, kita detail. Kenapa Share hari tu Share cakap macam Share apa masa Share cakap masa pemilihan tu. Share nak comeback dengan dia orang ni. Share nak kami dengan orang, Share rindu dengan sosok seorang ni. Share rindu? Sebab time tu zaman prime Share. Sebab okey. mesti orang akan fikir macam Kanda kan. Tapi Share saja cakap macam tu. Tapi last Share pilih Mat. Sebab Share tahu yang dia antara dua. Dia akan solo ataupun dia memang akan dengan Karina je. That's why Share Waktu pilih Mat ni tak ada prime lah. Ada prime. Mat juga antara salah satu prime Share sebab dengan Mat Share boleh keluarkan diri Share kot. Kenapa dengan Mat Share boleh keluarkan diri? Sebab of course lah perasaan selesa dengan seseorang tu ada kot. Semua orang ada Share hak. selesa ni. Jadi aku buat lah guys sebab lama tak ni tak shoot bersama. Lama tak shoot content weh. Ini pun setelah beberapa lama Share tak shoot outdoor. Ya. Faham. Macam tak nice je kita punya ni. Nice Deep je. talk dalam ni. Okey je. Okey je kan? Tak nak tanya ke kenapa Mat pilih Share? Okey, kenapa Mat pilih Share? Sedangkan Mat boleh solo. Tahu lah sebab maybe sebab Share pilih Mat kot. So Sebab Share pilih Mat je lah. So kalau Share tak pilih Mat, Mat tak pilih Share lah. mana tahu Share pilih orang lain Mat takut lah nak pilih Share. Mat takut Share pilih orang lain, Mat takut Share tak nak lah macam comeback, faham tak? Mak fikir yang Share ni akan nak ship yang baru apa semua. No. Share rasa buat masa sekarang Share tak ready untuk ship dengan orang baru sebabkan maybe case hari tu kot. Lagi satu Share takut untuk ambil risiko. Bukan kita ni tak nak ke depan tahu. Tapi Share nak cari diri Share balik yang dulu dengan cara comeback dengan orang-orang yang sebelum ni. Imbas balik Share punya diri yang dulu-dulu. Faham? And then kenapa Mak boleh pilih Share juga sebab Mak nak hargai. Yalah, menghargai orang yang Okey Mat, berapa minit lagi cepat? orang yang menerima kita untuk bekerjasama. So Mak ikhlas. And Share pun macam selama ni apa sebelum ni down apa semua kan. Terus tak apalah benda lepas yang berlepas. Apa haters nak cakap pergilah cakap lah nak cakap apa. Kan kita manusia ni tak boleh nak tutup mulut orang. So kita terima dengan hati terbuka. Maybe ni adalah salah satu ujian Share untuk Share accept, mana tahu lepas ni ada rezeki Allah nak bagi kan. InsyaAllah. Dia orang ni Allah ni takkan uji hamba je kalau dia tahu yang hamba dia ni boleh terima dengan ujian ni. Masya-Allah cantiknya. Ni 30 Mat. Oh ni tepek dekat mana boleh ni? dekat peti ais freezer. Oh peti ais. Nak macam ni lah. Macam ni. Saya nak yang macam ni satu. Saya nak ni. Oh ni apa ni? Oh ni tak nak lah. Yang macam frame tu ada. Ni ada. Dua frame boleh, ini dua gambar lain. Itu dia ada stand ke? Dia ada stand ke ni? Boleh macam ni. Dia macam mana? Dia macam mana? Oh macam gini. Oh lah. dah nampak. Macam Mana? Okay, Share nak ambil ni. Mana? Saya nak ni. Tapi Mana? kita pilih gambar dulu. Mana ni? Ini freezer nak ini, freezer pilih gambar nombor 1, Satu. 2. Ambil Dua. yang ni lah. Oh buruk. Yang tadi, yang Oh tak saya. Ah, yang yang ni ni. satu, yang ni satu. Okey. Satu lagi. Weh. Oh ni macam nasi. Macam Ni tak nak. Ini satu tadi kan? Yang ni piece dengan yang tadi. Mana? Ni. Yang ni? Okey kan? Macam budak tafiz je pose macam tu. Tangan pun. Boleh ambil yang ni. Ini satu, ini satu. Saya nak yang kecil. Dia nak kecil, kasih dia kecil. Ini satu. Ini. Tapi ada yang kecil lagi ke? Ada, tapi ini yang besar. Dan inilah dua gambar. Kenapa tak ambil ni? Weh nah, letak dekat freezer rumah. Semua orang nampak. Sekejap ni nak sangkut kat mana? Ni boleh sangkut kat sini. Oh. Bolehlah ambil. Tak naklah yang ini. Saya mahu yang ini. Yang ini berapa? Yang ini 50. Okey. Masya belanja. Ya. Masya Allah, murah rezeki Share.
Apalah share, mak belanja, mak belanja. Tak apalah. No. Mat, tahu tak Mat, korang Mat dia bayar semua No. game tadi. Boleh toko online itu Apa? Ada ni dia punya. Tengok. Kena bayar pakai dia So, punya juga. bermaksud saya kena bayar. Apalah, next time keluar share pula bayar. Mat ni dalam first Gila-gila. content kita. Mat Gila-gila. pula bayar. Rezeki baru balik umrah. Rezeki melimpah luas. Ni insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Syukron. Ha? Dhanyawad. Jadi, Kalau bahasa you terima kasih apa? dhanyawad. Nenebat. Bye bye. Tengok gambar tu. So kita dah dapat. Yeay. Ni share punya, ni mak punya. Yeah. Tapi kan share, Apa? permainan kat sini bagi mak yang ekstrim, water park ni Awal tepat tu. dengan ni je. Ni tapi ni pun macam boring gitu lah. Ini macam pelah je tadi. Sini more tu mainan budak-budak Ya, gitu. Kalau santai-santai. untuk dewasa, untuk ekstrim, bagi saya prefer yang ni lah. Lepas tu dia ada go-kart pun ada, tapi tak nak ambil go-kart. Macam dekat je kamera tu. Oh ya, saya tak nak ambil go-kart, saya lebih suka main dekat. Ingat kita main dulu? Go-kart tu, Oh. tu second content lah, second content. Kita main kat situ. So, untuk share, mak ada satu tempat lagi mak nak bawa. Tapi ni pergi kita main apa? makan lah, pergi makan, Oh, pergi pergi makan. Tapi satu tempat ni mak tak boleh bagi tahu share sebab mak alang-alang tu mak bawa ni lah, ada someone orang Someone? tengah tunggu. Siapa? Ada lah. Wait and see. This is... Memuju tempat share review itu Saya akan bawa share pergi makan. Wow, ini ibarat Tempat. macam konten Mat lah. Dia ada surprise untuk share pula. Konten ni bagi kat mak. Ke So, mana jom. kita ni? Ke mana? Sabarlah kita nak pergi kereta Ke dulu. mana kita nak sampai? Oh, perih Piau. Oi. Oh, takut ke? Dia tengah pregnant lah. Oh, dia tengok plan ni? Oh, okey. So, jom kita pergi tempat yang last. Jom. Okay, so jom. Kita di mana? Ni pernah nampak 2 hari lepas ni. Sini rupanya. Jom. Open house kali kedua kan ni? Ya, apa khas in private. Ya. Share je lah. Ni share je. Aktif lain. Tak ada. Share kau partner mat. Tapi ni ada family mat, bukannya mat seorang. Ni pun ada family mat, family buat mat ni masak. That's why mak ajak share. Assalamualaikum. Hey. Hai. Mami. Khabar Chef? Baik. Anak ni tak saya sambut anak ni. Anak ni tak saya sambut. Anak-anak banyak anak. Dia nak makan. Lepas tu mak mau ingat Umi ni ke mak mi celup. Tadi. Ada mi celup. Apa menu apa house itu lah. Ni ke apa ni? Dessert ni. Ada dessert. Ni Umi buat ke? Tak ada lah, beli. Cukup tiang. Okey. Mana ke apa? Jangan bawa Umi suruh ambil sendiri ya, Pak. Tolak saja. Tahu tolak saja. Malah ke? Sekan. Sedih. Tahu jumpa 2 hari lepas. Lama dah nak jumpa dah. Lama dah sedih banget. Jarang-jarang. Dia tukar masak turun dah. Kak Ruby. Hai. Miau. Masak. Kita makan. Miau. Ini untuk orang Sabahan. Macam mana? Mana apa ya? Mana? Nak pergi Mana? Share. Pas lain. Apa, Mat? Saya tolong ambil kan? Oi, saya dah ambil Okey, apa pendapat Mat apa pendapat Mat bila kena partner dengan orang Sabahan? Macam cara cakap, cara Dia rasa kali kedua. Oh, kali kedua kan kali kedua.
Bagi aku bersyukur sebab benda ni aku banyak kali dah ayat sebenarnya. Maybe ni termakbul lah doa aku. Bagi doa sana deh. Di Hajar Aswad, di Bukit Arafah, Memudahkan di Madinah. aku. Tiba-tiba kena ni lah, Syekh kan. Sabahan. Maybe ni rezeki aku lah dapat partner Original Sabah. Lagi dapat share pula. Aku pula jenis muda boleh boleh buat kerja dengan dia, okey? Semua sebab sebelum ni kan je buat kerja dengan dia. So dah Mudah lah. experience kerja dengan dia, buat kerja dengan dia. Okey. Gitu. So selepas balik daripada Mekah ni masa-masa banyak lah dipermudahkan urusan. Okey. Syekh letak-letak ni. Allah. Ya Allah Tuhanku. Rasa share. Rasa share. Original Thailand. Rasa-rasa. Mak perasa. Sedap kah? Sedap. Sedap? Hari tu masuk open house tu, Syekh tambah banyak lagi. Ya. Terharu rasa. Dia harus di Thailand. Dari mana Thailand? Thailand. Okay lah, aku tanya Syekmu pula. Apa perasaanmu bila aku dapat dipartnerkan dengan share balik? Pandangan dari keluarga. Yalah. Ya. Dia kalau nak kerja ni kena minta restu dulu, betul tak? Betul-betul. Kalau Umi happy sangat ada. Happy sangat. Suka. Okay? Betul lah. Share soft spoken. Mak sama cerita pasal share. Balik kerja kata share ni lah masih mudah nak interact lah. Pasal kerja, nak kerja sama gitu. Share soft spoken, Sabahan, original. Lagu tu. Lagu tu. Betul tak? Kita teruskan ya share. InsyaAllah ada Buat the rezeki. best. Ini kan? Share baru lepas kena kecam. Apa tu share baru lepas kena kecam? Apa semua? Netizen dia dah kecam share. Kau tak start ada share lagi nak kecam. Jangan berani-berani kau nak kena share. Umi doakan yang terbaik. Okay. Share kan banyak fans. Kalau kecam-kecam tu sebenarnya dia fans share sebab dia seorang nak tengok share. Sharina gitu gini. So saya doakan Sharina berjaya dengan partnership. InsyaAllah. So kita orang nak makan-makan dulu. Nanti kita sambung. Okay? Kita sambung. Sambung. Let's go. Bye. Oh suka. Dah sabar lah. Nanti jumpa lagi. Sudah. Kenyai tak? Kenyai tak? Kenyai dah. Kenyai dah. Terima kasih kan. Assalamualaikum. I miss you. Ha? Hai Mata. Nira. Okay lah. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, so ikut hantar balik. Aduh, baru nak pergi dating. Ni ikut dah. Pak kata Umi nak kita kenal rumah share. Nama share. Tak Kenal kenal. rumah share. Umi gini. Okay lah, Syed rasa kita end konten sini je Syed sebab dah panjang konten kita. Okay guys, so saya harap korang boleh support Syed saya dengan share untuk kali kedua. Ya. Sorry kalau ada kurang dalam konten ni. Maaf kalau ada kurang ke terlebih ke. Lepas ni insyaAllah kita akan collab dengan partner-partner lain. Betul, seperti Lupa Air ke. Sebab dia orang kan suara Kelantan, suara Sabah. So malam kita boleh collab dengan dia orang. Ya. Okay. Sekarang netizen. Gebi. Bawa pasal ni. So guys, saya rasa sampai di saja konten share Rimat pada kali ini. Ya. So jangan lupa support next content. Ya. Aduh, ni. Dulu gini naik. Dulu gini. So guys, kita jumpa lagi So guys, kita jumpa lagi pada next content. 3 orang lah next content. Share
Sherry. 4. Share. Nak bahagia tengok Sherima. Oh.